Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Okay, so kali ni saya ada nak buat unboxing. So saya dah pernah unboxing, so saya nak ulang balik video. Okay, so saya ada beli tablet Huawei MatePad 11.5 lah. So dia lah tablet saya beli. Dan macam-macam free gift dia bagi. Nombor satu, tadi tablet saya dapat earphone Huawei, ya. Lepas tu kita akan dapat mouse, ya. Mouse lah, mouse Huawei. Lepas tu kita akan dapat pensel Huawei juga. Dan last sekali kita dapat keyboard lah, keyboard dengan tablet. So saya beli dengan semua ni dengan RM1,300 sahaja. So murah dan kita dapat banyak benda kat sini. Okay, so kita nak buang masa. Saya nak buka dan unboxing lah. So jom kita unboxing sama-sama. Let's go. Okay guys, so inilah barang yang kita dapat dan saya pun dah buka. So mungkin bateri tak tepi bawah, mungkin bateri tak tepi kot. So guys, tunjuk saya lagi. Dapat Apple Pencil kat sini. Okay, lepas tu dapat earphone. Earphone dalam beg. Earphone, so ni earphone dia. Okay. Yang ketiga dapat mouse. Mouse dia sekarang yang tutup dengan dongle. Dongle dia kat dalam ni. Dongle dia kat dalam ni. Dongle dia kat dalam ni dengan bateri lah. So kita boleh pasang balik macam biasa. Dan sangat nice. Okay.
So tak terperlu. Okay, inilah one way. Sekarang keyboard dia casing lah. So di tempat tak pensel, magnetic lah. Ni tempat dia cas. Bila kita letak, dia akan cas automatic. Okay, jom kita akan tengok. Okay, nampak? So kat sini keyboard dia macam biasa. Pusing baik kat Bluetooth. Kat sini pun kita ada tempat cas. Nampak ada tempat cas. Okay, so saya buat peluang ni dulu. Nanti nampak gini. Yes. Okay, so saya beli tablet ni untuk bisnes saya dan trading saya. So tablet ni sangatlah berguna. So pertama sekali saya nak ni lah, Microsoft Office ni. Sebab dia sebiji macam dalam laptop, dalam PC sebiji. So saya tak payah nak buka PC, saya tak payah nak buka itu. Just saya buka dari tablet Huawei saja dah ada semua features. So sebiji tak akan hilang. Apa yang PC dia tak akan hilang kat sini. So macam-macam lah kalau pilih. Ada pertambahan baru tadi ni, 3 ni. Sebelum ni je ada pertambahan baru 3 ni. Okay, so kita akan buka ni lah bisnes saya ni. So semua macam ada. Nampak. So depan ni semua ada lengkap. Macam PC punya lah, macam proportional. Nampak. Macam ada. Okay, so untuk lagu sangat best. Untuk kita buka lagu dulu. Sekejap. Kita buka DJ. Dan kita akan dengar lah suara dia macam mana. Ini suara maksimum. Okay, tablet ni ada 4 speaker. So dengar pun macam clear. Sedap kan. Untuk movie macam layan kan. Okay, so tablet ni macam biasa dia datang dengan Play Store Huawei. Dan kita ada juga Google Play Store dekat sini. Nampak? Ni Google Play Store kita ada juga. So nanti ni codebook ni kau boleh cari kat ni Apple Store Huawei ni. Kau cari codebook. Ni. Nampak? Ni. Lepas tu kita dah install Google. Macam Google kita dah install. Kita dah install Google Chrome. Kita dah install apa lagi. Mana Google mana ni? Tak ada sini. Sekejap mana. Ni. Nampak semua Google kita dah install. Dan sini pun saya buat kerja kat sini. So Alhamdulillah lah. Sepanjang berapa bulan adalah 5 bulan. 5 bulan lah pakai Huawei ni. Sangat berbuah hati. So saya boleh tengok dengan jelas, boleh buat kerja sambil trading kan, sambil tengok movie. Alhamdulillah tak ada masalah. Main game pun okey jugalah kan, walaupun tak ada gyro. Ni tak ada gyro. So audio jack pun tak ada. So dah ada basic lah. So Alhamdulillah tak ada benda okey. Puas hati kan. Dengan harga dia memang kenalah 1,300 something memang kenalah. Kalau ikutkan ni dah dekat 2,000 tau. Campur ni dengan Microsoft Office ni dah dekat 2,000 lah, 2,000 lebih. So ada promosi saya dapat 1,300. So tak saya dia pun masih jalankan promosi lagi. 3 benda 134 ni 1,000 lebih. Kau dapat 1,300 tu alhamdulillah lah. Tapi ada orang dapat 1,200. Mak best. Okay, TikTok pun alhamdulillah tak ada. Okay. Memang best tu. Tapi kamera dia boleh lah cakap kan mana kamera dia. Kamera boleh lah. Kamera dia pun boleh lah. Sekejap. Boleh lah kan. Kamera dia tak tahu berapa megapixel, nanti kau boleh check lah dekat mana-mana media. So kamera depan pun macam ni lah. Terang sikit kan. Mati ke cerah. Apa ni beza ni, hidup lah. Boleh lah kan. Tapi saya nak ni je. Sebab tu kamera mungkin kita jangan guna. Kita nak sistem dia kan. So alhamdulillah okey, tak ada masalah.
So kalau korang berminat nak pakai tablet ni, memang sangat berbaloi lah untuk office ke, pejabat ke, anak-anak nak sekolah ke, memang sangat okey lah. Okay, storan dia pun ada, storan dia guna sekejap, saya pun lupa mana storan dia. Ni ke? Mana? Storan tadi. Storan 256. So gig dia, mana gig dia ni? 8GB RAM, 256, pakai Moni OS. Ya. So gitu lah kot. Tak apalah. Okay, so siapa yang berminat nak dapatkan tablet Huawei MatePad 15 11.5 inci, so saya barulah. So dekat pun pakai magnetic kuat nak pakai magnet pun cabut senang. So bateri pun bila kita tak pasang ni pun dia dah ada bateri, dia dah hidup lah sekali ni pak. Nampak? Okay, so siapa yang nak beli tablet ni, senang mana ringan pun satu yellow lah kan. Dia tak ringan, dia tak berat, dia tak sedang lah kan. So siapa yang nak beli tablet Huawei MatePad 11.5 boleh tekan link. Nanti saya letak link sekejap. Okay, jumpa saya bila datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.